Pernah tak anda dengar tentang okapi? Ramai orang ingat ia campuran pelik antara zirafah dan zebra, tapi sebenarnya okapi adalah spesies uniknya sendiri. Haiwan ini dianggap permata tersembunyi dari hutan hujan Congo. Mari kita bongkar misteri menarik si okapi ni. Dari jauh, orang selalu keliru. Belakang badannya ada garisan hitam putih macam zebra, tapi bahagian muka dan lehernya panjang ala zirafah mini. Sebenarnya, okapi memang sepupu rapat zirafah. Kalau zirafah tinggi melangit, okapi pula lebih rendah dan comel, macam bersih rahsia yang tak ramai tahu. Okapi bukan jenis suka menonjol. Dia lebih suka sembunyi dalam hutan tebal dan susah ditemui. Malah, dunia luar baru betul-betul kenal okapi pada awal abad ke-20. Bayangkan, bertahun-tahun manusia fikir okapi ni hanya sekadar mitos dalam cerita orang Afrika. Okapi hidup sendirian, tak macam zebra yang suka berkumpulan. Makanan kegemarannya, daun, pucuk muda, dan buah-buahan dalam hutan. Dengan lidah panjang berwarna biru, okapi boleh jilat sampai ke telinga sendiri. Aneh tapi betul. Selain tu, corak belang pada kakinya membantu anak okapi ikut ibunya dalam hutan gelap, macam lampu isyarat semula jadi. Sayangnya, okapi sekarang diancam kepupusan akibat pembalakan, pemburuan dan kehilangan habitat. Walaupun jadi simbol kebanggaan negara Congo, populasinya makin berkurang. Itulah sebabnya okapi digelar harta karun tersembunyi yang perlu kita lindungi. Okapi ni memang luar biasa, separuh nampak macam zebra, separuh macam zirafah, tapi hakikatnya ia adalah makhluk unik ciptaan alam. Kalau anda rasa okapi ni menakjubkan, jangan lupa tekan like dan share supaya lebih ramai orang kenal haiwan misteri ni.